Assalamualaikum tuan-tuan, selamat datang ke PPD Setiu. Hadis 40 karya Imam Nawawi adalah koleksi hadis-hadis pilihan yang memuat intisari ajaran Islam. Imam Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menyusun kitab ini untuk memudahkan umat Islam memahami prinsip-prinsip utama agama. Kitab ini berisi 42 hadis, meski sering disebut hadis 40. Setiap hadis dipilih kerana kedalaman maknanya mencakupi 1. Asas agama, seperti hadis niat, hadis 1, rukun Islam, iman, dan ihsan, hadis 2. 2. Ibadah dan akhlak, seperti menjaga hati, hadis 6, mengendalikan marah, hadis 16, dan nasihat sesama Muslim, hadis 35. 3. Muamalah dan etika sosial, termasuk larangan zalim, hadis 24, dan pentingnya memberi manfaat kepada orang lain, hadis 26. Hadis 40 Imam Nawawi adalah panduan berharga untuk memahami inti ajaran Islam. Dengan mengamalkan hadis-hadis ini, seorang Muslim dapat meningkatkan ibadah, memperbaiki akhlak, dan mempererat hubungan sosial dalam kerangka syariat. Kitab ini sangat ringkas tetapi syarat dengan makna. Setiap hadis memberikan fondasi hukum Islam, fiqh, akhlak, dan nilai spiritual. Ia menjadi rujukan bagi pelajar agama dan masyarakat umum kerana bahasa yang mudah dipahami dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih tuan-tuan kerana sudi bertandang ke PPD Setiu. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi, terima kasih.